Berikut ialah jadual perbandingan antara small business dan entrepreneur berdasarkan kategori yang diminta. Kategori tersebut dibahagikan kepada 6 kategori, iaitu objektif, risk, innovation, growth, vision dan decision making. Kali ini saya akan menerangkan tentang objektif. Small business untuk menjana pendapatan yang stabil untuk menjana kehidupan, manakala entrepreneur pula mencipta nilai baharu dan mengembangkan perniagaan sehingga berskala besar. Contohnya, kedai runcit untuk small business dan syarikat teknologi baharu entrepreneur. Bagi risiko pula, small businessman mengambil risiko yang rendah hingga sederhana, dan bagi entrepreneur pula bersedia mengambil risiko yang tinggi untuk peluang keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, membuka gerai makanan untuk small businessman, dan bagi entrepreneur pula melabur dalam aplikasi baharu. Okey, seterusnya inovasi. Kurang menumpukan kepada inovasi, lebih kepada mengekalkan perniagaan sedia ada. Setia menghasilkan produk, berkhidmat atau idea yang inovatif. Contohnya, kedai jahit biasa, small businessman, with jenama fashion dengan reka bentuk baharu entrepreneur. Bagi pertumbuhan perlahan dan tertumpu pada pasaran tempatan. Bagi entrepreneur, mensasarkan pertumbuhan pesat ke pasaran yang lebih luas atau antarabangsa. Sebagai contoh, kedai buku tempatan small businessman vs platform e-dagang yang berkembang ke luar negara. Okey, bagi vision small businessman ialah fokus kepada kelangsungan perniagaan dan keuntungan jangka pendek. And bagi entrepreneur mempunyai visi jangka panjang untuk mengubah industri atau pasaran. Contohnya pemilik kedai Robi, iaitu small businessman, dan pengasas syarikat tenaga hijau ialah entrepreneur. Okey, untuk decision making atau membuat keputusan untuk small businessman ialah membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan keadaan semasa. Bagi entrepreneur ialah membuat keputusan berdasarkan analisis pasaran, peluang dan strategi masa depan. Sebagai contoh, menambah stok mengikut permintaan pelanggan bagi small businessman, dan melancarkan produk baharu selepas kajian pasaran, iaitu entrepreneur. Okey, kesimpulannya, seorang small businessman lebih memberi tumpuan kepada kestabilan dan keuntungan yang konsisten, manakala entrepreneur lebih menumpukan kepada inovasi, pertumbuhan yang pantas dan sanggup mengambil risiko untuk mencapai kejayaan yang lebih besar.